Benda ni boleh support sampai 14,000 RPM. Hello, Assalamualaikum semua. Okay, hari ni saya nak cerita sikit pasal engine bearing daripada Umar Racing. Kat tangan saya ni adalah untuk model 115 punya. Dalam ni full set ada 11 pieces bearing. Okay, bila korang beli, korang dapat satu set macam ni. Packaging dalam ni kita dah siap sediakan kod kat luar ni. Jadi korang tak payah pening nak buka satu-satu bearing tu, check kod dia. Okay, untuk pengetahuan korang, kita punya kategori bearing ni adalah C3. C tu bermaksud clearance. Jadi dia ada C0 sampai C5. C0 tu adalah clearance standard daripada kilang. C1 tu lebih ketat berbanding standard. C2 lebih ketat sikit daripada standard. C3 dia longgar daripada standard. Jadi itu yang paling common untuk enjin. C4 dia longgar daripada C3 dan C5 yang paling longgar. Okay, kenapa clearance tu penting? Sebab bila enjin panas, shaft dan bearing tu akan mengembang. Jadi clearance tu akan mengecil. Bila terlalu ketat, bearing boleh jam atau overheating. Kalau terlalu longgar pula, bearing tu boleh bunyi kasar dan kurang stabil. Jadi C3 lah yang paling sesuai untuk motor yang dah modified, yang high RPM dan bawa daily use. C4 dia fokus pada racing dan kurang sesuai untuk daily use. Okay, apa beza Umar punya dengan yang lain? Macam korang tahu, Umar amat pentingkan aspek ketahanan. Jadi untuk bearing crankshaft ni kami buat heat treatment night riding. Apa tu heat treatment night riding? Macam korang tahu, crankshaft berputar sangat laju. Jadi pemilihan bearing ni amat penting. Bila korang rasa, korang beritahu lah, heat treatment night riding ni dia kurangkan geseran dan juga kurangkan cala di catch luar dan dalam bearing ni. Jadi pemilihan bearing tu amat penting untuk motor korang. Dan ball bearing ni kita upgrade material yang lebih keras dan juga coating yang lebih licin. So masalah bunyi bearing tu akan berkurangan. Satu lagi kelebihan pula adalah bearing ni dia boleh support sehingga 14,000 RPM. Jadi untuk motor yang dah modify besar-besar, yang selalu bawa ekstrim, high RPM, amat-amat sesuai pakai bearing daripada Umar Racing ni. Jadi kalau korang nak dapatkan bearing ni, korang boleh beli daripada online shop kami ataupun dengan dealer-dealer sah kami, dan make sure ada logo hologram ni. Macam biasa geng, nak cari power performance mestilah Umar.